Hi guys, my name is Wani and welcome back to Wani Roslin channel. Pada hari ini kita akan berbincang ataupun berkongsi mengenai 6 cara untuk elak scrolling. Okay, let's go. Okay, sebelum kita mulakan kita punya sesi, tajuk kita untuk berkongsi maklumat. Menurut Kerajaan Akhbar daripada Astro Awani mengatakan Malaysia di tempat yang ketiga di dalam senarai ketagihan menggunakan telefon pintar. Jadi ini yang menunjukkan bahawa negara kita ni banyak menggunakan telefon. Dan yang paling pertama adalah di China. China yang pertama, yang kedua Arab Saudi dan yang ketiga kita. Jadi disebabkan itulah saya ingin berkongsi apakah tips cara untuk mengelakkan diri kita daripada ketagihan telefon pintar. Jadi yang pertama adalah tinggalkan telefon kita di ruang tamu bila kita mau tidur. Sebab bila kita dengan telefon masa tidur, bukan kita tidur tu, kau mesti akan scrolling lah kan. Kau mesti akan scroll. Sekali tengok dah jam 2 pagi, dah sedar pun. Tapi bila kita letak telefon kita di ruang tamu, ataupun di mana-mana tempat yang kita nak boleh capai masa tidur, kita lagi cepat tertidur. So, bila kita kontrol kita punya, ini maksudnya tempat tidur tu, sleep hygiene lah ni. Then kita punya tidur pun tak diganggu. Lepas tu bila kita kerja pun, lagi selesa macam tu. Yang kedua, kita kena set a timer ataupun bila masa kita mau reply chat-chat orang. Macam tu. Aku ni kadang-kadang mungkin aku ada ambil masa 1 minggu ataupun 2 minggu ataupun 3 minggu ataupun sebulan untuk membalas chat orang. Kadang-kadang kita tak sedar pun, termiss. Okay, termiss saja. Jadi saya minta maaf lah kan. Caranya adalah kita kena jadualkan bila masa kita mau reply semua message. Jadi itu akan merosakkan saya punya masa bila saya terlampau, mau mula niat dia mau balas chat orang je. Tapi lama-lama terscrolling pula IG, terscrolling pula TikTok. Last tak terbuat kerja macam tu. Itulah maksudnya kita kena set a weekly time. Okay? Bila masa kita mau balas. So kita akan set masa tu untuk kita balas chat orang. Tips yang ketiga, kita kenalah kasih telefon kita dalam keadaan mood silent, mood senyap. Sudah senyap. Kita kena kasih off semua notifikasi daripada yang utama adalah TikTok, kasih off notifikasi Shopee, off notifikasi Facebook, IG story, Instagram dan yang paling utama kasih off lah yang benda yang terkaitan. Jangan window shopping lagi. Kita tengok saja lama-lama scrolling sampai ke sudah. Last kau dah sedar pun masa sudah berlalu begitu pantas. Kan? Sayang kan masa kita tiba-tiba bila kau scrolling kau sedar-sedar je dari aku tengok ni Zohor last maghrib. Kita kena plan aktiviti kamu yang lebih utama berbanding kita scrolling. Apa aktiviti yang sesuai untuk kita ganti daripada kita scrolling. So contohnya di sini macam daripada kita scrolling lebih baik kita pergi siram bunga. Daripada kita scrolling lebih baik kita pergi baca buku. Daripada kita scrolling lebih baik kita buat apa? Mungkin masak kah ataupun buat video macam saya macam tu. Tips yang seterusnya menggunakan apps block. Kita akan block mana-mana social media. Contohlah dalam Instagram dia ada satu notifikasi yang mengatakan kita ni sudah lama dalam IG tu macam tu. Setiap apps tu dia akan ada masa kau ni lama sudah kau tengok IG ni, stop lah. Dia akan begitu. Jadi cuba cari apps block. And kita pun macam tersedar lah dari lamunan dunia imajinasi ni. Okay, gitu. And then yang paling terakhir adalah, yang keenam adalah kita menggunakan grayscale. Maksudnya sini kita kasih dia lebih gelap. Bila kita punya telefon ni dalam mood gelap,
kita akan rasa macam kita punya otak tu macam boring lah tunjuk macam ni. Kita macam lagi attract benda yang shining, benda yang macam ceria-ceria. Tapi bila yang grayscale punya setting phone ni, kita lebih macam dopamin kita tu jadi rendah. Kita punya um, impulse dalam otak kita tu pun jadi tak interesting tengok tu telefon. So kita akan avoid untuk tengok telefon. Avoid untuk terlampau tengok telefon. Macam tu. So, that's all for today and bye!